Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Hari ni saya mancing lagi menggunakan kayak dengan adik saya di bahagian Pasir Ris. Hari ni kita cuba santai-santai mencari lauk Okey, nampaknya ada yang dah kutis nampak tu, tapi kita akan biarkan dululah. Cuaca panas berangin. Mudah-mudahan tak hujan Okey sahabat, nanti kita akan ambil lagi sahabat. Okey, apakah gerangan first strike of the day? Alhamdulillah duri, alhamdulillah sahabat, duri sahabat. Alhamdulillah, jadi kita punya strike duri, walaupun duri tetap rezeki. Alhamdulillah. Kita cek dah. Hari ni misi mencari lauk Zup. Okey, tu dah. Ada. Hari ni misi mencari lauk. Dah. Misi kita mencari lauk. Oh, nampaknya ada tarikan. Adakah duri? Okey. Oh, turun periuk. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Turun periuk sahabat. Kasar sahabat. Tu dia. Alhamdulillah. Okey, hari misi kita cari duit. Cari duit pula. Cari lauk hari ni Tu dia sahabat. Kasar sahabat. Alhamdulillah. Okey, kita akan riliskan. Nanti kita akan update lagi. Sotong Sotong ni. Okey, dapat. Ada net tu. Kalau kita bukan net nanti. Alhamdulillah dapat ketam dengan ni, double strike. Amat ketam jatuh sahabat. Ketam jatuh nampak tu. Tu dia. Sotong tu baik apa ni? Ketam lepas sahabat. Tadi dah double strike. Okey, tak apa, kita dapat duri pula. Alhamdulillah, kita cek laut misi cek laut ni. Tu dia, lagi sedang berlawan ya. Itu pasti. Biarkan dia tarik dulu. Alhamdulillah, duri agak kasar asam pedas sedap ni sahabat. Alhamdulillah, tu dia. Sekejap tu dia sahabat. Ya, tu dia. Alhamdulillah. Bolehlah cari laut di lautan hasil laut. Okey, tu dia. Kita layan dulu. Alhamdulillah. Okey, tu dia. Okey, nampaknya ada strike. Cuaca dah mula nak hujan, tapi ada strike. Tu dia. Mudah-mudahan sisik. Alhamdulillah, penutup. Ya, tu dia. Last dia kasih lagi, nampak. Okey, tu dia. Okey. Tu dia hasil kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 duri dan 1 turun periuk. Itulah hasil kita hari ni. Alhamdulillah. Misi mencari lauk kita hari ni berjaya dengan berjayanya. Tu dia. Hari pun dah nak hujan